Nanti kita balas kad keke. Okay. Ada 2 biji first half. Itulah yang mencabar saya. Syazwan, apa yang boleh katakan agak struggle juga untuk game pada malam ini, tapi you berjaya lah untuk memastikan gawang Perak tidak bolos pada malam ini? Pertama sekali syukur Alhamdulillah dengan keputusan ni. Lawan dengan tim Sabah, satu basikal Liga Super yang kita tahu dia punya ni kualiti, jadi Alhamdulillah okey. Mungkin ada beberapa percubaan yang you boleh ingat, kalau you boleh pilih, try yang mana satu yang betul-betul mencabar you sebagai keeper tadi? Ada 2 biji first half. Itulah yang mencabar saya. Mungkin flank nombor 7 boleh dikatakan boleh bagi cabaran kat kami. Okay, next round, second leg di Likas, game yang akan menentukanlah pasukan mana yang akan layak ke Final Challenge Cup untuk musim ini. Apa yang you nampak peluang Perak untuk memastikan you guys layak lah ke final? Satu, kami kena tetap disiplin dengan taktikal kami. Mungkin dengan beberapa serangan insyaAllah boleh mendapatkan gol. Jadi itulah, lebih berdisiplin. Okay, ada apa-apa tak you nak cakap dekat player-player malam ni walaupun seri? Good job overall. Nanti kita balas kad keke. Okay. Sama juga. Siapa favorite player? Semua. Damian. Proud of you. Even though it's not the results that we hope for, but we're proud of you. Yes, clean sheet tonight.